Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Aminatul Salihah, selaku wartawan Bahaya TV anda pada hari ini. Hari ini saya membawakan laporan perkembangan terkini tentang kejohanan bola tanpa MSSK 2025. Hari ini saya akan bawakan kepada anda sorotan terkini, detik-detik mendebarkan serta semangat kesukanan yang membara. Ala Setar 24 April, hari kedua kejohanan bola tanpa Majlis Sukan Sekolah Kedah MSSK 2025 kategori perempuan 12 tahun. Bermula hari ini dengan penuh semangat dan persaingan sengit antara pasukan di tiga lokasi utama iaitu Kolej Vokasional Ala Setar, Kompleks Bola dan Sukan serta Sekolah Kebangsaan Haji Muhammad Sharif. Suasana dibina pertandingan meriah dengan kehadiran penyokong, guru pengiring dan warga sukan yang memberikan sokongan tidak berbelah bahagi kepada atlet muda negeri Kedah. Tanpa melengahkan masa, jom kita terus ke lokasi kejohanan untuk menyaksikan detik-detik mencemaskan dan aksi hebat yang menarik. Bersama saya sekarang pemain-pemain dari daerah Kuala Muda. Bolehkah anda semua memperkenalkan diri? Nama saya Arfa. Nama saya Zahra. Soalannya, apakah persediaan anda sebelum memulakan perlawanan? Kami telah mengadakan latihan selama 3 hari. Sewaktu kami cuti, kami juga melakukan latihan sendiri di rumah.